Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Pendidikan ataupun DPP. Jadi semua sekolah wajib menyambut dasar ni dan melaksanakan semua program seperti mana yang ada dalam dasar tersebut. Okay, begitu juga dengan sekolah kita lah. Memang kita membudayakan semua pendidikan pendidikan di sekolah. Untuk makluman juga, sekolah kita ni telah terpilih untuk jadi sekolah rintis 3P. 3P itu adalah program pendidikan pendidikan. Okay. Ini bukan tempat menunggu ibu bapa ke? Sukanya tengok papan digital ini. Selalu ada maklumat berkaitan dengan sekolah di sini. Secara tak langsung, memang SK Sarjana Impian 2 ni merupakan satu sekolah yang terpilih untuk buat program inilah. Jadi kita kena melaksanakan dia. Jadi ada 4 objektif DPP ni ya. Okey, saya bacalah. Yang pertama, membangunkan murid fasih digital untuk memenuhi keperluan era digital. Wah, hebat. Type cekat dah masuk sistem. 2, mengupayakan pendidikan dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidik, memperkukuhkan infrastruktur, infrastruktur dan kandungan pendidikan digital. Wah, sekolah ini semua kelas menggunakan smart TV untuk PDPC. Belajar bahasa Arab menggunakan smart TV? Wah. Mengoptimumkan penglibatan aktif rakan strategik sebagai pemangkin pendidikan digital. 4 objektif ni lah menjadi fokus utama SK Sarjana Impian 2 untuk memastikan pendidikan pendidikan ni dapat dilaksanakan. Wish, matematik pun menggunakan smart TV mesti berkesan. Seperti yang terkandung dalam dasar tu ya. Okey, matlamat utama di DPP ni pun kita tahu ya, semua orang tahu, untuk membangunkan pelajar celik digital. Ya, bila celik digital ni memang sekolah kena buat sesuatu. Di dalam kelas, di luar persekitaran kelas, di pusat sumber, di mana-mana. Perlu ada yang kita nampak ke arah pendidikan tu. Okey. Dalam DPP ni ada 6 teras. 6 teras ni pun kena semua sekolah wajib patuh dan akur untuk melaksanakan pendidikan. Alhamdulillah SK Sarjana Impian 2 ni dah ke arah itulah. 4 objektif ni kita dah mula nak capai ya. Sebab untuk makluman Adila juga, bila sekolah kita terpilih menjadi sekolah rintis 3P tu ya, program pendidikan tu daripada 2021 hinggalah sekarang ya, banyak Kelas Pembelajaran Abad ke-21 PAK 21. Dalam ni ada smart TV tapi versi touchscreen. Program atau aktiviti ataupun penambahbaikan yang sekolah kita dah buat lah. Okey. Contoh ya, untuk murid. Daripada tahun 2023, sekolah dengan kerjasama PIBG telah menyediakan smart TV di dalam setiap sekolah, dalam kelas ya, semua kelas, di kantin pun ada